Assalamualaikum, Salam sejahtera dan salam SKSSU Lestari. pada hari ini iaitu 14 November 2025, Sekolah kesayangan kami iaitu SK Sungai Sepul Utara buat pertama kali dalam sejarahnya sedang dikunjungi oleh pihak Radio Television Malaysia RTM. bagi tujuan untuk berkongsi secara lebih teliti tentang Konsep sekolah lestari serta projek Aman Dapur yang telah diamalkan oleh komuniti Sungai Sepul Utara. kepada lebih ramai penonton di serata Malaysia. Wow, saya sendiri berasa sangat teruja lah. Ha, apa tunggu-tunggu lagi? Jom kita saksikan. Untuk pengetahuan para penonton semua, kehadiran pihak RTM ke sekolah kami adalah bertujuan untuk melihat serta merakam kepelbagaian jenis tanaman herba serta tanaman-tanaman lain yang banyak khasiatnya kepada kesihatan manusia. Selain itu, beberapa projek inovasi sekolah kami yang telah dipertandingkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan juga turut diketengahkan sepanjang rakaman dijalankan. Contoh-contoh inovasi sekolah kami yang telah diberikan fokus adalah persembahan laman dapur sekolah, inovasi solar pest chaser SPC, inovasi KMR yang telah sekolah kami hasilkan baru-baru ini iaitu Hook to Learn H2L. Inovasi penghasilan baja organik sekolah, inovasi baja kompos sekolah iaitu Bakul Lestari, serta penerangan ringkas berkaitan amalan 3R yang telah dipraktikkan dalam penghasilan hiasan laman dapur sekolah kami di samping memperkenalkan produk Sacha Inc. Rakaman diteruskan lagi dengan sesi temu bual bersama guru besar SK Sungai Sepul Utara iaitu Puan Siti Sapura binti Abu Bakar serta barisan guru-guru lain yang telah mencari sumber utama idea, usaha dan tenaga di sebalik kejayaan-kejayaan yang telah dikecapi dalam pelbagai projek inovasi sekolah kami. Semoga usaha kami dalam mengamalkan sekolah lestari di SK Sungai Sepul Utara dapat memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah lain di Malaysia dalam bersama-sama kita menjaga bumi demi kesejahteraan masa depan negara, insya-Allah. Sekian sahaja dahulu liputan kami pada hari ini. Sila tekan butang like, share, komen dan subscribe jika anda terhibur menyaksikan liputan kami pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam SKSSU Lestari.